Sabah Sarawak ni saya dah jawab panjang sayang. Begini. Kegunaan Sabah Sarawak dia bukan bandar industri. Sabah Sarawak dia bukan negara industri. Industri ni duduk di Lembah Kelang. Apakah bandar industri yang paling besar di Lembah Kelang? Adalah Lembah Kelang. Yang kedua adalah Pulau Pinang. Yang ketiga adalah bahagian selatan tanah air. Ini adalah zon industri di mana kapasiti diesel untuk industri adalah tinggi. Satu. Sabah Sarawak ni adalah pengangkutan rentan. Kerana mereka guna banyak bot dan mereka guna banyak kenderaan jarak jauh kerana kedudukan jalur negeri dia sangat panjang. Kita tak panggil dia jalur wilayah dia sangat panjang. Maka dia rentan kerana jarak dan dia rentan kerana kepenggunaan berdasarkan ekonomi marhain dia tu, maka kerajaan kekalkan subsidi untuk mereka kerana jumlah yang mereka gunakan tak banyak. Jadi dia kekal murah pada jumlah yang tidak banyak. Kita Semenanjung adalah bandar industri. Orangnya ramai, penggunaannya ramai, maka dia mahal kerana jumlah penggunaannya sangat tinggi. Berarti kekalkan RM2 lebih pada dia, dia pakai 10 to 15%. Kita ni menggunakan 80%. Katakan saya tak dapat persen dia. Nanti tanya dengan kerajaan berapa persen. Menjadikan kerana demand penggunaannya tinggi, maka dia meningkat. Yang kedua, daripada saya jadi wartawan dulu, penyeludupan. Oleh kerana diesel ni menjadi perniagaan di perairan yang sangat tinggi kualiti dia. Dulu minyak diesel kita murah. Kita isi dalam bot, kita bawa dan kita jual kepada nelayan Thailand. Saya daripada wartawan daripada tahun 2000. Inilah story yang selalu saya siarkan dalam edisi siasat. Dengar tuan-tuan, bukan rahsia. Bila kita tak ada berita, berita kita ada apa? Adalah barang penyeludupan. Sekarang oleh kerana Thailand dah capai harga diesel kita RM6.2. Thailand masih lagi RM5.70. Berarti nak sudut ke Thailand tak boleh kerana diesel kita dah tinggi. Cuma kita bagi amaran kepada kerajaan. Kalau kerajaan tak kawal dengan terus menaikkan harga diesel, kesan dia kepada barangan pengguna. Kerana akhirnya barangan pengguna akan meningkat. Untuk saya jelaskan kepada tuan-tuan, bila barangan pengguna menjadi meningkat, submit feedback. Bila barangan pengguna menjadi meningkat, kita bimbang. Harga barang menjadi tinggi dan rakyat menjadi susah. Cuma kita tunggu sampai kita tengok kedudukan harga barang. Kerana saya jelaskan pada tuan-tuan, kalaulah kerajaan mengambil langkah sekarang lepas dalam bentuk berkala, itu tak akan tahan sampailah diesel ni RM6.2 dan menjadikan kita susah. Kalau menjadikan kita susah, kita akan mula menyelar kerajaan kerana kawalan diesel ni harus dibuat dengan tidak mengganggu. Iaitu rentan. Macam saya kata, sekarang ni kita tak jatuhlah hujan batu. Kita tak boleh payung semua orang. Kita payung dulu pengguna petrol. Ni pengguna petrol kena payung. Maka batu yang jatuh atas payung kita ni melambung. Dia jatuh atas kepala siapa pula? Dia jatuh atas kepala diesel. Yang kemudian menaikkan harga barang. Nanti kita kena payung pula diesel. Dia melambung pergi mana? Dia melambung pergi pada penghilangan. Maka tak ada semua orang dalam satu keadaan yang sangat krusial, dia boleh lindungi semua orang. Kerana ini adalah berasaskan siapa kita nak payung dulu. Kita payung pengguna komersial kereta dulu. Yang menggunakan petrol hari-hari. Maka kita payunglah petrol. Bila kita payung, hujan batu atas petrol ni melambung. Pasal payung orang petrol dah selamat. Dia melambung kena kepala orang diesel. Bila kena kepala orang diesel, kemudian harga diesel meningkat. Maka akhirnya balik pada kita, pengguna yang tadi selamat di bawah payung petrol, kena pula pada harga barangan. Berarti kita kata lantunan tu tidak memberikan lantunan penyelamatan. Selamatkan harga petrol, melambung kena ke diesel. Pergi payung diesel, kemudian melambung pergi pada harga pengguna. Maka satu demi satu tuan-tuan perlu faham untuk membolehkan tuan-tuan tahu. Apa saja kerajaan ambil langkah, dia tak boleh payung serentak semua orang. Cuma kita beri amaran, sekiranya harga diesel ini kemudiannya impaknya memberi pada kenaikan harga barang. Maka kerajaan kena kawal cepat-cepat diesel supaya kita ni diselamatkan oleh petrol tapi meja makan kita menjadi mahal. Berarti cuma kita faham. Kena atur satu demi satu. Sebab payung tak boleh dibuka untuk semua orang dalam keadaan ekonomi yang sangat tiba-tiba berlaku. Okey, ekonomi yang sangat tiba-tiba berlaku. Tak ada magician. Berarti dia payunglah dulu kita ni daripada kena hujan batu. Iaitu pengguna petrol. Bila dia payung, batu tu jatuh dekat payung kita, dia melambung pergi kepada tempat lain. Kena kepada diesel. Sekarang kita nak, kalau kena pada diesel, kita tak mahu dia kena balik kepada kita melalui harga barangan. Cuma kita faham mestilah diatur satu demi satu.